plat perasmian. Pintunya kat sini ah. Kalau nak buat Sebahagian kandungan video ini mengandungi dapatan daripada kaedah ilmu kebatinan Islam Al-Haq di samping rujukan sejarah dan pengalaman di lapangan. Sekiranya anda tidak bersetuju atau kurang selesa dengan pendekatan ini, anda disarankan untuk tidak meneruskan tontonan. Bantu saya dengan tidak skip iklan. Sokongan anda membantu saya mengumpul dana untuk meneruskan misi eksplorasi. Terima kasih. Ada satu persoalan yang mungkin ramai tak pernah terfikir. Kenapa makam seorang pahlawan nasional Indonesia berada di Seremban Negeri Sembilan? Dan ada satu lagi perkara pada nama beliau yang sering kita dengar. Tetapi mungkin selama ini kita salah faham maksud sebenarnya. Hari ini, saya akan membawa anda sendiri ke makam tersebut. Perjalanan kali ini membawa saya ke kawasan Rasah Seremban. Kalau pertama kali datang ke sini, lokasinya memang agak tersorok. Dari jalan utama, kita perlu masuk melalui kawasan kedai sebelum menuju semakin jauh ke bahagian dalam. Sampai di sini, saya masuk ke jalan Happy Six. Daripada jalan yang agak sibuk tadi, suasana mula berubah. Jalan semakin kecil dan kawasan sekeliling pun semakin sunyi. Kita terus ikut jalan ini. Di kiri dan kanan terdapat rumah-rumah penduduk. Kalau tak tahu lokasi sebenar, memang kita mungkin tak sangka bahawa di sebalik kawasan ini tersimpan makam seorang tokoh sejarah yang cukup besar namanya di seberang sana. Dan tak lama selepas itu, barulah saya nampak papan tanda ini. Kompleks Makam Tuanku Tambusai, Tok Ungku. Jadi, nampaknya kita dah berada di jalan yang betul. Bila masuk lebih jauh, kita akan melalui kawasan perkuburan yang agak luas. Tapi makam yang saya cari bukan berada di bahagian terbuka ini. Kita masih perlu terus masuk ke bahagian dalam. Dari sini jalannya mula sedikit mendaki dan semakin hampir ke lokasi, saya sendiri mula tertanya-tanya, siapakah sebenarnya Tuanku Tambusai? Kenapa masyarakat di sini turut mengenali beliau sebagai Tok Ungku? Dan yang paling menarik, kenapa nama beliau menggunakan gelaran Tuanku? Adakah beliau seorang raja? Ataupun perkataan Tuanku pada zaman beliau mempunyai maksud yang berbeza daripada apa yang kita fahami hari ini? Yang itu kita akan bincangkan sebentar lagi. Kita teruskan sedikit lagi perjalanan dan nampaknya di hadapan sana kita sudah semakin hampir dengan lokasi yang dicari. Dan akhirnya, inilah dia kompleks makam Tuanku Tambusai di Rasah Seremban Negeri Sembilan. Dari luar nampak seperti sebuah kompleks makam yang sederhana. Tetapi, individu yang disemadikan di sini
mempunyai perjalanan hidup yang cukup panjang dari Sumatera sehinggalah berakhir di bumi Negeri Sembilan. Apa sebenarnya yang berlaku? Jom kita masuk dan kita cuba kenali sendiri siapa sebenarnya Tuanku Tambusai. Sokong misi eksplorasi sejarah kami. Imbas QR pada skrin atau layari jejakmisteri.com/sumbangan. Terima kasih atas sokongan anda. Mengapa seorang pahlawan nasional Indonesia dimakamkan di Negeri Sembilan? Adakah beliau sekadar seorang pejuang biasa atau sebenarnya mempunyai hubungan yang jauh lebih besar dengan sejarah alam Melayu? Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Hari ini saya berada di Jalan Rasah, Bukit Rasah, Seremban, Negeri Sembilan, di sebuah lokasi yang menyimpan kisah seorang tokoh yang sangat dihormati oleh rakyat Indonesia, iaitu Tuanku Tambusai. Nama beliau mungkin tidak asing bagi pengkaji sejarah, namun masih ramai yang tertanya-tanya mengapa beliau digelar Tuanku. Bukankah gelaran Tuanku biasanya dikaitkan dengan raja-raja Melayu? Adakah beliau benar-benar seorang raja, seorang ulama atau seorang panglima perang? Semua persoalan ini akan kita rungkaikan satu demi satu berdasarkan rekod sejarah, sumber-sumber yang ada serta kajian yang kami lakukan di lapangan ini. Terpulang pada anda untuk menilai dan membuat kajian lanjut supaya kita dapat memahami sejarah Nusantara dengan lebih mendalam. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita mulakan eksplorasi ke makam Tuanku Tambusai. Okey, kat sini ada satu plak yang menceritakan berkenaan dengan Tuanku Tambusai. Dia menceritakan sebagai seorang tokoh ulama awal perjuangan kejatuhan benteng Dalu-Dalu. Itu dia punya penceritaan dekat plak inilah. Dan nama beliau sebenarnya adalah Haji Fakih Muhammad Saleh bin Imam Maulana Kadi. Itu dia punya nama dia lah. Beliau dilahirkan di Dalu-Dalu, Rokan Hulu, Riau, Indonesia pada tahun 1784. Itu dia punya latar belakang lah. Sejarah awal tahun 1800 telah berlaku perang saudara di tanah Sumatera, iaitu yang dikenali dengan Perang Padri. Ia adalah sengketa antara saudara kaum adat dan kaum agamawan. Dan perang saudara ini mengambil masa yang cukup lama, lebih kurang 20 tahun lamanya. Perang Padri dipimpin oleh ramai tokoh ulama di tanah Sumatera. Bermula dari pasukan Tuanku Harimau Nan Selapan, kemudian disambung oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Imam Rao dan akhir sekali Tuanku Tambusai mengambil puncak kepimpinan. Di saat akhir itulah antara jasa terbesar beliau adalah beliau berjaya menyatukan 3 etnik, iaitu Melayu, Minang dan Mandailing untuk berganding bahu menentang penjajah Belanda di atas satu kefahaman dan penyatuan, iaitu atas nama kalimah Tauhid. Itu dia punya sejarah je lah. Panjang. Jadi boleh tengok kalau ziarah ke makam Tuanku Tambusai ni, kita boleh baca lah dia punya sejarah dia. Okey, inilah makam Tuanku Tambusai yang terletak di atas bukit, yang menempatkan beberapa juga makam yang lain lah. Saya tak pasti makam siapa di sekitarnya, mungkin pengikutnya, mungkin anak muridnya, wallahualam, yang berserta Tuanku Tambusai.
berundur ke Tanah Melayu di Negeri Sembilan inilah. Ini adalah Bukit Rasah dekat Negeri Sembilan, dan kita nak lalu nak ke makam ini pun kita perlu melalui laluan bukit yang sangat curam lah sebenarnya kan. Kalau kereta lama mungkin semput, kalau kereta baru mungkin insya-Allah lah sampailah kan. Kalau jalan kaki, kalau orang-orang tua ke apa, memang tak larat lah, orang muda larat lah. Tapi inilah tempatnya, satu kawasan yang agak lapang, agak luas, dan kawasan ini sangat-sangat dijaga dan bersih kan. Di sekelilingnya banyaklah pokok-pokok, mungkin pokok-pokok asal hutan di kawasan inilah masih terjaga. Kenapa kawasan ini terjaga? Kerana telah diiktiraf sebagai pahlawan Indonesia lah, yang telah diiktiraf sebagai pahlawan Indonesia. Dan makam Tuanku Tembusai ini miliki ada 3 tingkat lah. Tingkat pertama, kedua, ketiga, beberapa tingkat sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda jasanya diingati lah, terutama dalam peristiwa Perang Padri lah di Sumatera. Kat sini pun ada tulis Tuanku Tembusai dilahirkan pada 1784 dan wafat pada 1882. Dia seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau diiktiraf sebagai pahlawan Indonesia dan diiktiraf pada tahun 1995. Dia dah Tuanku Tembusai ni sebagai pemimpin agama lah, pemimpin dalam masyarakat agama dan pemimpin peperangan lah. Sebab tu dia dihormatilah dalam masyarakat. Makam ni telah disertakan dengan batu nisan, tak pasti jenis batu apa, tetapi menggunakan batu nisan yang agak lama lah, yang lama, bukan yang zaman sekarang punya. Jadi dia batu-batuan yang mungkin diukir, dibentuk, ada ukirannya tu, dan ada juga yang ada tulisan Jawi, tak silap saya. Ada inskripsi lah, ada inskripsi yang ditulis pada batu itulah. Dan bahagian mamar ni, kepuknya ni adalah zaman-zaman moden lah, zaman-zaman yang terkini, menggunakan mamar, batu marmar. Ni batu marmar ni sebenarnya. Ni marmar sebenarnya. Dan sekelilingnya pun yang berdekatan dengan makam Tuanku Tembusai di tepi ni, menggunakan marmar juga ni. Dia bukan batu mozaik, dia marmar kan. Ni pun marmar ni. Jadi bermakna bahagian kepala, bahagian atas ni lah. Ni kepala, bahagian kepala. Bermakna Tuanku Tembusai, kepalanya, bahagian kepalanya sinilah. Dan kat sini pun ada plak jugalah, plak yang terukir dengan nama Tuanku Tembusai, tarikh lahir dan wafatnya, dan diiktiraf sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1995. Dan wafat dan dimakamkan di Seremban Negeri Sembilan. Makamkan di Bukit Rasah Negeri Sembilan. Bantu saya dengan tidak skip iklan. Sokongan anda membantu saya mengumpul dana untuk meneruskan misi eksplorasi. Terima kasih. Okey, ramai yang mungkin tertanya-tanya mengapa beliau menggunakan gelaran Tuanku.
adakah beliau seorang raja atau berasal dari keturunan raja? Dalam tradisi Minangkabau, pada zaman dahulu, gelaran tuanku bukan hanya digunakan untuk raja. Gelaran ini juga diberikan kepada ulama besar, guru agama dan pemimpin masyarakat yang mempunyai pengaruh di sesuatu kawasan. Sebab itulah kita mengenal nama seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Rao dan Tuanku Tambusai. Jadi gelaran Tuanku pada beliau lebih merujuk kepada kedudukannya sebagai seorang ulama dan pemimpin, bukannya bukti bahawa beliau seorang sultan. Walaupun perjuangannya berlaku di Sumatera, makam beliau berada di Negeri Sembilan. Inilah yang menjadikan sejarah Tuanku Tambusai begitu menarik kerana kisah hidupnya menghubungkan sejarah Indonesia, Minangkabau dan Tanah Melayu. Jadi Tuanku Tambusai bukan sekadar seorang pahlawan, beliau juga merupakan seorang ulama, pendakwah dan pemimpin masyarakat yang berjuang mempertahankan tanah air, agama dan maruah bangsanya. Okey, dekat dengan makam Tuanku Tambusai pun ada kompleks galeri yang menceritakan tentang Tuanku Tambusai. Tetapi ketika kami datang ni, kompleks ni tertutup. Mungkin hanya terbuka pada program-program tertentu ataupun bila ada pelawat-pelawat yang ramai mungkin baru dibuka, wallahualam lah kan. Mungkin hari ini hari yang biasa yang tak ada appointment, dia tak buka lah. Jadi sebenarnya dekat sebelah makam Tuanku Tambusai ni memang terbinanya kompleks galeri berkaitan dengan Tuanku Tambusai. Plak perasmian. Pintunya kat sini ah. Kalau nak buat tempat duduk pun panas. Buat lain kan sibuk. Okey, selepas kita ziarah dan kita tengok persekitaran untuk melihat makam-makam dengan kompleks yang berada di belakang ni, kita selesailah menziarah makam Tuanku Tambusai dan diharap terjawablah segala persoalan berkaitan dengan istilah Tuanku yang digunakan dan siapa Tuanku Tambusai ni sebenarnya. Jadi kita hadiahkan Al-Fatihah, semoga rohnya dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga rohnya dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Alhamdulillah, selesai sudah eksplorasi kita pada kali ini. Terima kasih kepada anda yang setia menonton video ini dari awal sehingga akhir. Semoga video ini dapat menambah sedikit ilmu, membuka ruang perbincangan dan memberi petunjuk baharu tentang sejarah serta misteri yang ada di sekeliling kita. Jika anda suka kandungan seperti ini, jangan lupa tekan butang like dan share video ini kepada rakan-rakan supaya lebih ramai kenal sejarah dan warisan yang semakin dilupakan. Kalau anda tahu mana-mana makam lama, lokasi sejarah atau tempat misteri yang menarik untuk kami eksplorasi selepas ini, tinggalkan cadangan anda di ruangan komen. InsyaAllah kami akan cuba teliti pada masa akan datang. Dan kepada yang masih belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas video-video terbaru. Tekan butang join untuk jadi ahli EMM untuk secara bulanan. Jumpa lagi dalam episod eksplorasi misteri mistik yang akan datang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.